Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama di majlis ilmu bagi membicarakan tentang tafsir ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana pada malam ini kita akan sambung lagi surah Al-Mutaffifin bermula daripada ayat yang ke-14. Untuk ayat yang ke-14, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini kita dapati ada satu arahan ataupun suatu hukum dalam bacaan Al-Quran, itu pada kalimah bal. Itu dibaca dengan saktah. Kat situ. Dalam Al-Quran pada kita ada 4 tempat yang kita baca saktah. Saktah ni maksudnya tuan-tuan, kita berhenti tanpa bernafas, kemudian sambung dengan apa yang sama. Contoh saya baca kalla bal, saya berhenti kan, tapi saya tak bernafas. Dan kadar 2 harakat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah surah Mutaffifin. Dan ada surah Qiyamah. Waqila man raq. Dia surah Qiyamah. Dan surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Itu surah Yasin. Lepas lagi surah apa tuan-tuan? Surah Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Okey. Tuan-tuan boleh tanyalah guru Quran tuan-tuan. Saya bukan guru Quran. Saya pembaca Al-Quran. Okey. Jadi kata Allah, kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali, bahkan telah menjadi ataupun hati mereka telah berkarat ataupun telah menjadi karat ke atas hati-hati mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Ini kesambungan daripada ayat yang sebelumnya, di mana di kalangan orang kafir terutamanya, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, atau dengan maksud lain tidak ada hari pembalasan. Disebabkan itu, di kalangan orang yang tak beriman ni, atau disebut sebagai orang kafir ini, ya, mereka ini tidak mempedulikan apa yang mereka buat, sebab mereka tidak percaya adanya hari pembalasan. Berbeza kita dengan percayaan kita. Kita tahu bahawa setiap perbuatan kita akan dibalasi, akan dihukumi di atas kejahatan yang kita buat. Okey, andai kata dosa itu melebihi daripada pahala yang kita ada, walaupun seberat zarah. Okey, walaupun seberat zarah. Okey, kalau seberat zarah, walaupun seberat zarah itu maksudnya kalaulah dosa itu berat sebesar zarah sekalipun, kita akan tetap dihukum oleh Allah, masuk neraka. Faham gitu? Kalau anda kata tu pahala walaupun seberat zarah melebihi dosa yang kita buat, maka kita dapat syurga lah. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. So Az-Zalzalah tu. Cuma kita ni berusaha lah, sebab kita tak tahu sebanyak mana pahala yang kita ada dan sebanyak mana dosa yang kita ada. Dan tidak ada seorang pun di kalangan kita, sekalipun Nabi, tidak pernah pun mengisytiharkan dosa Nabi banyak ini, pahala Nabi banyak itu. Tak pernah ada. Nabi pun tak beritahu, Nabi pun tak tahu. Namun pendek kata, Nabi ni dia maksum, dia dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun percakan Nabi sekalipun. Betul tak? Percakan Nabi itu adalah percakan Allah juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Sama sekali Nabi SAW itu tidak menuturkan kata-kata mengikut hawa nafsu dia. Tak. Berbeza dengan kita. Itu saja. Beza dengan kita ni. Sebab kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi, tuan-tuan. Jangan kita rasa kita Nabi. Faham tak? Sehingga kita rasa kita tak ada dosa. Itu berbeza, sangat berbeza dengan Nabi SAW. Cuma Nabi itu sebagai contoh. Beramalnya Nabi tak sebagai contoh untuk kita juga beramal sebagai Nabi beramal. Apa jua perbuatan Nabi merupakan ikutan kepada kita. Walaupun ada perkara yang dibuat oleh Nabi tak boleh buat oleh kita. Contoh apa? Contoh Nabi SAW berkahwin 12 orang. Kita tak boleh. Perkara yang dikecualikan. Kita hanya 4 je. Nabi boleh dibenarkan 12 orang. Dan isteri Nabi itu tidak boleh dikahwini oleh kita. Orang-orang tak boleh dikahwini oleh selain daripada Nabi. Kerana isteri Nabi itu ada Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Tak boleh. Isteri Nabi bercerai, tak boleh. Walaupun ada juga raja-raja yang mana permaisuri kalau dia bercerai dengan raja dan dia berkahwin dengan orang lain contohnya, dia tak akan dapat mewarisi harta. Dia tak boleh mengambil hasil harta. Betul ke tidak tak tahu lah. Tapi saya dengar cerita begitulah. Seperti dulu ada Puteri Diana kan, London tu. Dia nak kahwin dengan seorang Islam, ataupun keluarga Farouk Al-Farouk, seorang ahli perniagaan. Ayah dia itu memang ahli perniagaan. Dan Puteri Diana tu nak berkahwin dia. Dan akan dimati kan, kemalangan. Di mana kemalangan itu dikatakan disengajakan. Kerana ada kata Puteri Diana yang berkahwin dengan keluarga Al-Farouk tadi akan membawa malu kepada keluarga dia raja. Itu kesan daripada raja tu. Belum lagi tidak boleh mewarisi tahta tu ataupun harta tu. Kenapa? Kerana hati mereka telah berkarat. Samalah dengan kita. Kalau kita terlalu menjauhi agama, begitu. Kita terlalu menjauhi agama. Kalau ke tempat lain tu boleh je kita pergi tak. Tapi nak datang ke surau masjid ni susah, payah. Sampai kita kata tak ada masa nak datang. Kalau ke tempat lain ada juga masa. Tak. Nak menghadiri itu, nak menghadiri ini ada masa. Tapi kena datang surau masjid tak ada masa. Lebih lagi tak ada masa nak dengar ceramah. Begitu. Nak mendalami ilmu tak ada masa. Kalau kita hari ini berapa sangat yang datang surau masjid ni nak mendengar, berbanding yang tak datang tu. Nak berbanding yang terpengaruh dengan TV tu, media masa tu, dengan orang datang ke surau ni, banyak orang kat rumah kita tu yang terpengaruh dengan media masa. Kalau kita nak fikir kesan di sini, tak ada kesan sangat. Ataupun kesannya kepada orang hadir saja. Tidak mewakili keseluruhan penduduk di sini, tak. Ya. Malaikat Ustaz Azhar lah. Tapi Ustaz Azhar tu budak muda mari. Betul tak? Orang muda mari. Bundung-bundung datang nak dengar ceramah dia. Kita ni orang-orang tak muda mari dengar. Orang muda main tak mari lah. Tak? Macam tu. Harap orang ni je. Orang yang dah second hand lah. Oh ya apa okay? Orang yang dah macam, yelah, bukan nak kata apa orang yang dah betul-betul dah macam nak beramal. Begitu Orang yang muda-muda tu sepatutnya pekat muda tu yang banyak beramal. Betul tak? Tapi orang yang patut beramal tu tak mari. Orang yang kita ni yang hujung-hujung ni pakat mari.
Jadi sebolehnya jangan sampai tahap kita ni meninggal agama sehingga hati kita tu berkarat dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di akhirat kelak di hadapan Allah mereka tak nampak. Mereka dihijabkan oleh Allah. Maka tidak boleh melihat Allah sebagaimana orang mukmin yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua ni akan meniti titian siratul mustaqim. Ya. Tapi orang yang tidak beriman tidak dapat melepasi itu. Sebelum lagi dibalas dengan hukuman Allah, tapi sirat tu pun tak boleh nak melepasi. Ya. Sebab titian sirat tu dikatakan selai rambut yang dibelah dengan 1000 belahan. Selai rambut berapa? 7. Bukan 1000 okey. Tuan Imam kata 7. Kita ikut Tuan Imam lah. Okey, 7. Walaupun 7, tetapi rambut, bayangkan rambut dibelah 7. Macam mana satu orang pun rasa tak lepas dah. Betul tak? Apatah lagi kalau dibelah dengan 7 belahan. Ya? Kata Imam Syafi'i, ini dalil menunjukkan bahawa orang-orang mukmin di akhirat nanti dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini dalil kata Imam Syafi'i. Mana kita semua yang kekal beriman dengan Allah, kita dapat melihat Allah. Cuma hari ini kita tak boleh nak bayangkan Allah. Sebab apa? Tidak ada satu makhluk yang menyerupai Allah, sehingga kita tak boleh nak membayangkan apakah bentuk sebenar Allah. Sebab tiada bentuk di muka bumi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang Allah tu sangat indah. Itu tak boleh nak bayangkan bagaimana bentuk Allah yang mana tak pernah lihat di muka bumi. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tertutup sehingga tidak dapat melihat Allah. Sedang Allah memperiakkan kebesarannya kepada kekasih-kekasihnya, para wali, sehingga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nakamnya terlalu indah Allah tu. Tapi tak boleh nak cerita sebab tak ada sesuatu yang kita boleh bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sifat Allah tu muqadafatuhu lil hawadis. Dan tentu Allah tu bersalahan dengan perkara yang baru. Kerana itulah menjadi khilaf mengatakan bahawa sama ada Al-Quran itu makhluk atau tidak. Begitu. Sehingga Mu'tazilah dikeluarkan daripada Ahlussunnah Jemaah disebabkan kerana golongan Mu'tazilah yang berkeyakinan bahawa Al-Quran itu baru. Itu perbincangan akidah pula. Okey. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka itu betul-betul kata Allah, salul jahim, akan dihumbang ke dalam api neraka jahanam. Okay. Huruf lam yang ada pada lasalul jahim itu menunjukkan bahawa benar-benar akan berlaku, di mana orang-orang kafir akan dihumbang ke dalam api neraka jahanam. Inilah sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudiannya dikatakan kepada mereka, inilah azab. Azab apa? Azab yang dahulu kamu dustakan. Kepada umbang atau dikatakan mereka, ini azab yang dahulunya kamu tidak mempercayainya. Kerana itu Allah melaknat ataupun Allah sangat membenci ke atas manusia
yang tidak beriman dan tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Antara sebabnya ialah kerana apabila mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan, lalu mereka akan melakukan kejahatan berterusan. Sebab tak ada pembalasan, buat aja, tak ada masalah. Tapi pada kita, disebabkan kita percaya kepada pembalasan Allah itu, maka setiap kejahatan walaupun sekecil mana pun kita akan berkira-kira dengan pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita nak buat dosa yang sebesar-besar dosa. Lebih lagi kita tak buat lah, kita cuba elak dah. Walaupun hari ni dah bunuh orang ni seperti perkara biasa, bunuh orang. Cuma setelah itu saya teringat kata-kata, selalu ingat kata-kata, jangan sekali kita bunuh orang. Buruk akibat dia. Sebab bila kita bunuh orang, satu larangan Allah, kedua orang tu mati, bila masa kita nak mohon maaf dengan dia. Sama juga dengan bunuh diri. Saya sebut dulu kan, orang yang bunuh diri, bila dia bunuh diri, dia mati bila masa dia nak bertaubat dengan Allah. Kerana membunuh diri atau dibunuh, kedua perkara dilaknat oleh Allah SWT. Dan macam mana mereka nak dapat syurga? Bunuh orang ni, jangan benda, bukan benda-benda macam makan riba tau. Makan riba tu lain. Tak, dosa pada kita tak kena pada orang lain. Tapi kalau kita bunuh orang ni, orang tu mati, bila nak minta maaf dia ni mati dah. Faham tak? Itu antara dosa besar yang dilarang oleh Allah. Yang ramai tu kita kata bila kita buat salah pun bergantunglah kepada ketutupan Allah. Jangan sekali kita bunuh orang. Jadi dia disebut pula, bukan kata dia umbang, lalu dia katakan pula lagi, ambil tak, rasakan tak, dulu tak percaya sangat, dia umbang ke dalam api neraka. Wa ma adara kalla inna kitabal abrar la fi 'illiyin. Kata Allah, ingatlah sesungguhnya satu kitab untuk orang-orang yang berbakti betul-betul akan ditulis dalam 'illiyin. Allah tak lagi la fi itu. La itu bermakna betul-betul. Ya. Tidak sama, kalau saya terjemah sini, tidak sama sekali sesungguhnya kitab abrar itu kitab yang ataupun kitab bagi orang berbakti itu benar-benar berada dalam kitab Illiyin sebelum Sijin. Ingat tak Sijin? Kitab Sijin. Kitab Sijin ni untuk apa tuan-tuan? Untuk orang catatan, untuk orang apa? Tak apa dengar? Segala kejahatan. Betul. Kitab Sijin. Mana segala kejahatan kita akan dihimpun dalam kitab Sijin. Dan segala kebaikan itu pun akan dihimpun dalam kitab, ditulis dalam kitab Illiyin. Gitu. Wa ma adraka ma Illiyun. Tahukah kamu apakah itu Illiyin? Illiyin. Ya. Dulu kalau Allah tahu wa ma adraka ma Sijin. Ini ayat ni Allah bertanya wa ma adraka ma Illiyun. Atau sebut Illiyin. Dan tahukah kamu apakah dia Illiyin? Kitabun marqum itu kitab yang bertulis. Mana ada catatan lah. Satu kitab yang ada catatan di situ. Yashhaduhul muqarrabun, di mana para malaikat menjadi saksi ke atas penulisan yang ditulis dalam Illiyin. Mana kebaikan kita tu dihimpun kat situ. Tapi kat mana? Kita pun tak tahu. Tak. Nak saya mau ajak dekat Sijin, banyak mana dosa kita buat? Tak boleh.
Dan saya buat esok pejabat, ada satu pejabat dekat Kuala Lumpur, nama dia kitab Sijin dengan kitab Illiyin. 2 tahun boleh selamat orang sana. Banyak mana dosa yang pertama buat, dan banyak mana pahala yang kita boleh buat. Kalau boleh cek gitu sedap lah. Senang. Oh, nampak banyak dah pahala ni, relax sikit lah. Tak lagi surah macam lah. Sebab banyak dah pahala. Gitu. Dah ada gitu, tak ada. Kita pun tak tahu kat mana kitab ni. Okay. Dia dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mufassirin, orang-orang mukmin yang mati akan naik ke langit. Orang mukmin yang mati naik ke langit. Ada jiran saya kat kampung saya. Dia menetap di Belanda. Dia seorang doktor, arkitek yang menetap di Belanda. Maksudnya dia buat PhD kat Belanda. Di cerita saya, masa kat Belanda ni, dekat negara lain, dia macam Jepun juga lah. Kalau nak belajar kat Jerman, kena belajar bahasa Jerman. Kalau nak belajar kat Jepun, kena belajar bahasa Jepun. Sama juga kat Belanda, kena belajar bahasa Belanda. Okay. Jadi ditakdirkan dia ni kena kanser. Okay. Dan doktor dah bagi tarikh dia akan mati pada tarikh tersebut. Dan masa dia berada tu, dia cakap dia kat Belanda ni dia ada macam apa ni, sukarelawan. Dia datang kat Malaysia ni mungkin ada juga satu sukarelawan yang dia datang sebab kita tak ada keluarga, dia datang membantu kita. Jaga kita lah. Dia ada begitu. Satu hari tu, sebab dia ni, sebab kebetulan dia ni ahli masjid juga, dia biasa ke masjid lah kat Belanda tu. Dia selalu pergi solat berjemaah. Dalam dia sakit tu, dia boleh mendengar orang yang datang tu membaca Al-Quran. Dia boleh dengar. Tiba-tiba pada hari sepatut dia meninggal tu, tak tahulah kata cerita ni cerita je ke tidak. Lewat filem cerita ni tak. Dia tiba-tiba dia merasa dia tu naik ke langit pada kematian dia tu. Dia terbang naik ke langit. Kamu tak tahu. Tiba-tiba dia macam, pendekkan cerita, tiba-tiba dia tersedar daripada koma dia. Dia sebenarnya koma, dia tak sedar koma. Sampai di satu saat penang itu dah tahu dia sampai atas tu. Lepas tu dia sedar daripada koma dia. Tiba dia kanser dia tak ada. Ni cerita betul yang jiran sebelah saya. Dia balik sekejap. Dia balik, lepas tu dia buat macam majlis kesyukuran. Dia balik Belanda, sebelah rumah saya, dekat kampung. Dia tu kawan pada kakak saya. Jadi dia balik ke kampung tu semata-mata nak buat majlis kesyukuran. Jadi dia ceritalah sebab apa dia buat macam itu. Soalan dia kata dia macam dah mati dah. Memang naik ke langit lah. Naik ke langit. Betul sana dia tak tahu. Pada hari kematian dia tu, tarikh tu. Tiba dia terjaga semula. Tiba kanser dia tak ada. Tapi dia boleh dengar setiap hari ada orang datang membaca Quran di sisi dia. Dan lepas tu saya tak tahu, tak tanya cerita dia masih hidup atau tidak. Cerita ni sebelum PKP dulu. Jadi saya nak kaitkan dengan akan naik ke langit ni. Mana bila orang mukmin meninggal, roh kita akan naik ke langit. Dan dibukakan pintu langit untuk ia masuk. Kali itulah kita tak boleh tinggal hutang. Hutang ni satu perkara penting untuk kita selesaikan. Sebab dikatakan orang yang berhutang ni akan tergantung roh dia tak naik ke langit.
Jadi hak hutang ni kita pesan siap-siap. Kalau kita ada hutang kereta, hutang apa, ada duit, bayarkan semua hutang kita. Dan sehutang tu dah ada takaful. Itu tak apa. Yang tak ada. Okay. Jadi kita hutang juga asal perkara yang kita kena wasiatkan, kena beritahu. Selagi hutang tak diselesaikan, selagi itu harta pusaka tidak boleh dibahagikan. Sebab hutang tu lebih wajib. Kerana selalu pesan, bila berlakunya kematian, tak, perkara pertama, selepas kita dah selesai jenazah itu, kita sebaiknya merujuk kepada Jabatan Agama. Apa nak kita buat? Andai kata ada harta, ada apa, tanya dia. Kalau si mati itu tidak meninggalkan apa-apa, tak apa. Dia banyak isu. Antara isunya, kalaulah si meninggal itu meninggalkan anak, ada anak dia. Lepas dia meninggal tu, anak dia itu siapa yang menjadi pewarisnya, yang bertanggungjawab atas anak dia? Hak pertama, atuk dia. Dia tak boleh kata bila budak tu meninggal, takdirlah mak dia tu orang susah, adalah cucu 2, 3, 4 orang, datuk dia kena ambil berat. Zakat cucu dia datuk kena bayar. Faham tak? Datuk kena bayar. Sekolah dia pun datuk kena ambil tahu. Kalau anak lelaki lah, dia anak lelaki meninggal, tinggal isteri tu, cucu tu. Sekolah dia, makan minum dia, tuan jawab keluarga sebelah lelaki. Tu saya kata, kalau berlaku kematian, cuba rujuk Jabatan Agama Islam. Cerita ke dia apa yang ada, atau pusaka ke apa, biar dia cerita begitu. Jangan buat sendiri, banyak begitu. Tinggal begitu saja. Tak boleh. Malaikat mak dia tu berada, bekerja, tak masalah. Tapi atuk dia tu tetap menjadi teriak, sebab atuk dia antara orang yang boleh mewarisi harta anak lelaki tu. Atuk dia, mak dia yang boleh mewarisi harta anak dia. Walaupun ayah dia tak ada, keluarga sebelah lelaki, tetapi atuk dan nenek dia tu masih bertanggungjawab. Kena ambil tahu sekolah dia macam mana, kena ambil tahu. Yang bukan lepas hari tu tak berjaga. Harta banyak tapi tak berjaga cucu. Berat tuan-tuan. Kena ditanya oleh Allah Taala esok-esok buat. Jadi untuk mudah bila ada kematian selesai pengumian, kalau ada harta ada apa kan, rujuk pada jawab agama, biar dia terangkan kita apa yang patut kita buat. Kemudian mereka keluar bersama roh tersebut sehingga sampai ke Arash. Atas sana lah yang kita tak nak sampai ke Arash tu. Tak tahu, tak nak cerita Arash tu macam mana. Cuma ada cerita ketika malam Isra Mi'raj, ketika Nabi naik ke atas langit. Nak azan ke? Oh, sekarang ni kena azan kan? Oh, silakan. Saya pun nak berhenti dah ni. Sikit lagi Nabi ni. Silakan. Bisa okey ke tak?
Ya ilah Allah Allahumma rabbana. Okey, baik, kita sambung sikit lagi. Kemudian mereka keluar bersama roh tersebut sehingga sampai ke Arash. Di sana dikeluarkan selembar kertas untuk ditulis. Kemudian dimeteraikan di atasnya bahawa roh orang mukmin itu terselamat dari dihisab dan dari dikenakan azab, dengan disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabin tersebut. Dan ketika orang yang beriman tu, maksud yang beriman ni yang berat pahalanya, begitu ah. Yang berat pahalanya. Dia naik ke langit, lalu disambut oleh para malaikat dengan penuh kegembiraan. Mana dia naik ke langit, masa kematian dia tu disambut oleh malaikat. Dan malaikat sangat gembira dengan kehadiran roh orang yang beriman itu. Ketika mana berada di Arash, telah dikeluarkan satu selembar kertas untuk ditulis. Kemudian dimeteraikan satu perjanjian bahawa roh orang mukmin itu terselamat daripada hisab dan dikenakan azab. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT. Kalau kita nak baca tentang balasan kebaikan ke atas orang yang beriman ini, yang beramal dengan amal soleh ini, terlalu banyak tuan-tuan. Sangat banyak. Tapi kita hari ini, bukan kita sinilah, kita di luar sana lebih memilih atau meninggalkan keistimewaan kelebihan-kelebihan yang ada pada seorang mukmin itu, dengan balasan-balasan yang sangat mulia berbanding dengan azab Allah SWT. Malas kita tak fikir pun, nak buat apa pun tak fikir pun tentang balasan Allah SWT. Sebenarnya serupa je. Serupa je. Orang Islam yang tak kisah tentang dosa pahala dan tak kisah tentang balasan Allah, berbanding dengan orang kafir yang juga sama, tidak kisah pun pahala ke syurga, pahala ke dosa ke, atau balasan di akhirat. Sebab apa? Kalau seorang mukmin yang mengambil berat tentang perkara ini, sudah tentu mereka tak akan berani untuk melakukan perkara-perkara yang sangat ditegak. Bukan kata kita tak buat dosa, ada. Tapi dosa-dosa kita tu sebolehnya dosa yang boleh dihapus dengan kebajikan, kebaikan yang kita buat. Contoh baca Quran, boleh menggugurkan dosa-dosa kecil tu. Mengambil wuduk, boleh menggugur dosa kecil tu. Dah banyak lagi lah. Tapi jangan suatu tahap dosa yang besar yang tak boleh dihapus dengan kebaikan yang kita buat. Kebaikan yang kita buat tak mampu untuk menghilangkan dosa tu. Jadi sebolehnya kita sebagai orang beriman ni sentiasa beristighfar. Kata Nabi, aku pun beristighfar sehari 70 kali. Nabi kata, buat istighfar. Apatah lagi kita ni kena lebih daripada itulah. 100 kali. 1 kali Nabi beristighfar 1 hari. Kerana ketika mana Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, okey, di mana para sahabat Nabi tak melaksana pun solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu seorang munafik pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi buat. Sahabat tak buat pun. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sebab apa Nabi ni semayang atas Abdullah bin Salul, sedangkan Nabi tahu dia seorang munafik? Nabi kata, kalaulah Tuhan kata sekalipun 100 kali kau 1 kali pun mohon kemaafan ke atas Abdullah bin Salul ni, Allah tetap tidak mengampuni Abdullah bin. Allah kata 100 kan.
Mudah-mudahan apa yang aku buat ni, aku istighfar lebih pada 100, kata Nabi. Mudah-mudahan Allah ampun dosa Allah bersalur. Allah tu memberitahu. Allah kata walaupun 100 kali pun, sekalipun 100 kali pun Nabi memohon doa untuk Allah bersalur, Allah tetap tidak mengampuni dosa Allah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Dia hidup sahabat Nabi, tapi dia antara berperanan untuk menghasut sahabat-sahabat Nabi daripada tidak berperang. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul juga antara orang yang selalu mencerca Nabi, terutama di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdullah bin Salul ni dia biasa mencari imam. Mana dia jadi imam, Nabi di belakang dia. Bukan orang biasa-biasa. Kerana itu Nabi bila tanya Nabi, mengapa Rasulullah tidak mengambil tindakan Abdullah bin Salul ni, kata Nabi SAW, kalau aku membunuh Abdullah bin Salul ni, tentu orang akan menuduh aku. Sebab pada pandangan masyarakat Abdullah ni baik. Orang munafik ni baik. Baiklah, bermuka-muka baik. Okey, seorang yang baik, tiba-tiba Nabi ambil tindakan tak ada. Apa kata orang? Betul ke Nabi ni orangnya baik sebagainya? Orang tak tahu. Belakang Nabi dia mencaci Nabi. Pernah dia bersepak dengan Nabi, dia sepak lagi mencaci Nabi. Tapi orang tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Kerana pada zaman Nabi SAW, orang munafik ni dia kecelaruan. Maksudnya dia, sebab orang munafik ni dalam hati dia Nabi tahu. Gitu. Nabi tahu apa ada dalam hati orang munafik ni. Berbeza zaman kita. Kita dalam Nabi dah. Zaman Nabi dulu, Nabi boleh cakap siapa orang munafik, Nabi boleh cakap, Nabi tahu. Tapi hari ni kita tak tahu siapa orang munafik. Cuma ciri munafik tu kita boleh kita bolehlah sentuh ni ciri munafik, tapi nak tunjuk dia munafik tak boleh, sebab munafik melibatkan hati. Cuma Allah kata orang munafik ni ciri dia ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ciri orang munafik ni ialah dia menyuruh kepada kejahatan dan menegah daripada kebaikan. Maksudnya siapa yang jenis yang menyuruh kejahatan dan menegah benda yang baik. Ini satu sifat yang jelas dia ni ada seorang yang munafik. Walaupun arti munafik itu berbohong, betul tak? Berbohong itu ciri. Tapi yang belum besar lagi, dia menyuruh kepada kejahatan dan menyuruh kepada kejahatan dan menegah daripada kebaikan. Itu disebut oleh Allah SWT. Al-munafiquna wal munafiqin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tuhan sebut begitu. Jadi kesimpulannya ini kita beramallah sebagaimana disebut oleh Allah SWT, wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun azim. Allah berjanji. Orang yang beriman, yang beramal saleh, bagi mereka itu adalah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang takutlah. Buat amal, buat baik, jangan takut. Sama kita nak bercakap benar, jangan takut. Kulil kata Nabi, bercakaplah benar walaupun pahit. Sekalipun benda itu pahit, bercakaplah benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.